Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua sahabat. Hobin jang hobin. Agi hidup, agi ngelaban. Hadi beri amaran kerajaan jemput syaitan besar, Trump. Dia apa dia nak cakap, dia cakap je lah kan. Dia nak cakap apa, dia cakap. Bukan dia tak faham pun. Dia bukan tak boleh beza pun antara Perdana Menteri, pengerusi ASEAN, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN kan. Ada permohonan daripada negara-negara ASEAN untuk menjemput Trump nak bersemuka berdepan kan. Dia lupa pula waktu Trump menang itu hari, ahli parlimen PAS daripada Pasir Mas, Fadil Syari, mengucapkan tahniah kepada Trump mewakili PAS. Boleh pula ucap tahniah kepada syaitan besar. Senyap pula kan. Waktu zaman puak-puak ni memerintah dulu, kapal terbang negara haram tu lintas di ruang udara Malaysia. Senyap ya. Senyap. Waktu jadi duta Timur Tengah, cakap pula kan, kita tak bercampur dengan urusan Timur Tengah. Oh, dahsyatnya. Kita berkecuali dalam isu Timur Tengah. Oh. Tang orang, setan. Dia tak boleh nak beza. Pemimpin PAS ni tak boleh nak beza. Presiden PAS ni tak boleh nak beza antara Perdana Menteri dengan pengerusi ASEAN. Malaysia pengerusi ASEAN. Faham tak? Bila pengerusi ASEAN, di bawah pengerusi tu ada berapa negara? 10 campur 1. Dalam ramai-ramai itu buat permohonan supaya pengerusi ASEAN minta Trump datang. Jadi kita pengerusi ASEAN ni Malaysia. Jadi Trump kena datang ke Malaysia. Bukan tak faham. Sebenarnya nak menanam kebencian dekat walaun bingai ni. Biar walaun nampak konon-konon dia ni hebat lah kan. Konon-kononnya dia ni kuat nak lawan Amerika kan. Hebat sangat kan. Sedangkan sendiri punya orang, ahli parlimen sendiri, ucap tahniah kepada syaitan besar tu. Pergilah tempeleng kepala Fadil Syari tu. Ahli parlimen PAS tu kan, nak menafikan apa? Pengerusi ASEAN, kalau negara ASEAN contoh Filipina, Vietnam, Cambodia, Thailand minta Trump datang, apa kau ingat? Ini pengerusi ASEAN ni macam presiden PAS je, ikut guna kuasa veto. Tak boleh. Dia sebagai negara ASEAN pengerusi, dia kena akur ataupun dia kena bersetuju dengan apa juga pandangan ahli-ahli negara ASEAN. Faham? Bukan tak faham, buat tak faham. Nak menunjuk konon-kononnya dia ni hebat. Dia ni lah pemimpin Islam sejati. Waktu dia senyap. Tu kapal terbang negara haram tu lalu ruang udara Malaysia. Senyap 1000 bahasa. Mana setannya? Itu setan lagi besar, tahu tak?